Assalamualaikum, salam sejahtera. Dah lama aku tak update korang dekat dalam platform ni, iaitu YouTube kita. Hari ni kita nak update dengan korang tentang Nissan Skyline R32 by Motomaniac. Kereta ni telah menimbulkan banyak isu, banyak perhangatan dekat TikTok account aku. Ramai yang komen tak suka lah, tak pernah nampak lah, buruk lah. Fine, whatever kau nak cakap. Tapi, apa yang aku tahu, kereta ni merupakan kereta dream car aku daripada aku kecil lagi. And, bukan nak setakat cakap dream car untuk bawa R32. Tak. Dream car aku adalah R32 GTST. Sebiji macam ni, rear wheel drive dan nak buat konsep drift at least sekali seumur hidup. And jadi pada tahun ni 2025, dalam masa setahun kita orang own kereta ni, kita dapat merealisasikan impian kita. Impian aku sebagai seorang JDM fanboy dari kecil, dapat sebiji R32 untuk main drift, buat livery macam drift, body kit pun dah macam drift. Macam mana yang korang tengok macam ni. Jadi sebelum tu, sebelum aku nak start aku punya vlog ni, aku nak cerita kat korang yang aku nak ucapkan ribuan terima kasih dekat semua orang yang dah datang ke Motomaniac Annual Event 2025, sebab korang merupakan nadi kepada Motomaniac, semua maniacs dekat luar sana. Baru je habis event, kita reveal kereta R32 ni dekat atas sana, and ramai feedback yang positif. Depan aku lah, belakang aku tak tahu. Jadi, kalau korang rasa korang setuju atau tak setuju, boleh komen dekat bawah. Jadi, apa-apa pun, kereta ni wrap dah purple. Kau tengok banyak gila babsnya logo Astra ni. Sebab apa? Sebab kereta ni sendiri pakai bateri Astra. Bateri pilihan mekanik. Bateri yang ada NWA, Nationwide Warranty Assist. Bateri yang ada SIREM Certification. Aku bangga bawa bateri Astra ni punya nama dekat kereta aku. So jadi ini merupakan salah satu kereta yang aku jadikan dia sebagai canvas untuk aku tunjukkan betapa bangganya aku, betapa syoknya aku pakai bateri Astra. Jadi kalau kau tengok full livery dia, purple ke putih, Astra, semua dia punya core elements ada dekat sini. So korang ingat, korang jangan lupa, korang kena ingat, kalau bateri kereta korang kong, belilah bateri Astra. Selain daripada core elements kat sini, bateri Astra juga ada group personal accident insurance untuk korang pakai. Kalau kereta korang ada accident, korang boleh terus claim daripada Astra untuk mendapatkan insurance daripada bateri itu sendiri, cash. Itulah cerita dia. Jadi, okay, come. Sini cameraman. Kereta ni, kan, dia datang dengan body kit yang standard body kit R32 lah, yang dah white sikit, warna putih. Kita dah buat macam track look sikit. Memang cantik, tak dinafikan, memang cantik, memang handsome. Tapi bila aku drift kereta tu, dia macam tak ada feel, dia tak ada soul. Sebab kereta tu body kit dia diperbuat untuk laju, untuk drag, untuk memang street race. Tapi kereta ni dah sedap bawa untuk main drift. Jadi apa yang aku buat, kita pun belilah body kit D-Max, pasang ke keseluruhan kereta ni. And korang boleh check sendiri dekat kita punya vlog, dekat Motomaniac punya YouTube ataupun kita punya social media. Kita ada buat episod per episod apa yang kita dah buat kat kereta ni. Daripada body kit, daripada undercarriage punya barang, caster kit, tow kit, camber kit, apa semua kita dah tukar. And kereta ni sendiri, body kit dia macam ni lah rupa dia. Jadi bila korang masuk body kit macam ni, confirm korang kena masuk livery atau masuk design stiker. Boleh je nak main clean, tak ada masalah. Bila aku tengok clean warna putih sebelum ni, gua cakap sama lu memang handsome. Tapi apakah daya, kita kena teruskan dengan misi kita untuk buat kereta ni jadi to its final look for this body kit, this specific body kit, iaitu D-Max punya body kit. So, kita dah buat design kereta livery ni ibarat macam back to the 90s. Back to the 90s, back in the 90s. Kereta-kereta drift semua, dia punya livery heavy art on a car while drifting. Memang cantik, aku cakap dengan kau, cun gila. So, dekat US pun ada yang buat, orang panggil hot boy punya style. Tapi kita lebih kepada Japanese drift punya style untuk kereta R32 ni. Kalau kau tengok, salah satu contoh Abomun, group yang infamous dekat Jepun dulu, sampai sekarang ada. Dia pakai semua kereta-kereta GTST 2-door 4-door, and dia buat livery dia lagi heavy. Kalau dia orang datang Malaysia, confirm korang akan panggil dia racer. Sebab apa? Sebab ramai yang tak pernah lagi tengok konsep orang buat kereta macam tu. Jadi apa yang aku nak sampaikan dekat kereta ni adalah, kereta ni sebenarnya cara buat itu besar.
semua orang ada minat masing-masing. Kita tak perlu nak condemn minat masing-masing macam mana nak buat kereta. Atas dasar kau rasa kalau kau puas, kau embrace kereta kau. Aku embrace kereta ni. Ini kereta hari-hari aku bawa. So kepada orang-orang Bukit Jelutong, korang bolehlah tengok aku bawa kereta ni. Kalau malam-malam ada bising, itu bukan aku. Serius, bukan aku. So, Bateri Astra telah terjual lebih daripada 1 juta unit, nationwide warranty, diperlaku sirip untuk semua model kereta dan akan dapat percuma pelindungan kemalangan peribadi sehingga RM7,000 tau. Boleh didapatkan di mana-mana bengkel yang terpilih atau terus direct ke rumah anda. Bateri Astra, bateri Purple, bateri pilihan mekanik. kereta ni merupakan canvas untuk Motomaniac nak ceritakan tentang macam mana kita buat kerja, macam mana kita nak hasilkan sesuatu art dekat kereta in art form. Tapi sebelum tu, kalau kau tengok stiker-stiker kat atas ni, kita ada Kache Legacy, Flow SI, VR dan sebagainya. Mereka merupakan sponsors yang bantu kita untuk menyiapkan kereta. Wrap ni, okay, ini bukan die cut, ini adalah full wrap, full. Ni full wrap. So, design kita bagi kat dia, dia keluarkan full wrap, dia masukkan kat kereta ni, jadilah design yang macam mana kau tengok sekarang ni. So, ini sponsored by Kache Legacy. Sebab apa? Sebab aku tahu kerja diorang memang bagus. Kalau nak cerita pasal sponsor, mesti kau akan cakap macam, oh, Mike, kau kena sponsor, untung lah. Oh, Mike, kau tak payah keluar duit, untung lah. Dia, gua dulu, kereta Sefiro aku, pernah aku bawa pergi kedai nak sponsor, macam hare jadi. Nak dijadikan cerita dulu, Sefiro aku pernah hantar. Sefiro sil merah tu, bukan Sefiro merah ni Sefiro sil merah tu aku pernah hantar, nak sponsor. Datang balik 3 bulan kena sadai, tak siap and buruk. Tak siap pun dah buruk. Jadi, sebab itulah aku boleh percaya dengan kerja Kache Legacy ni. Sebab memang dari dulu lagi, daripada tinted pun aku buat dengan diorang. So, itulah hasil kerja Kache Legacy. Daripada wrap, tint, semua diorang boleh buat. Chrome delete apa semua kau nak buat, kau buat. Boleh, tak ada masalah. Jadi, shout out yang paling besar dekat Kache Legacy. Kalau korang nak buat, boleh pergi Roger diorang. Pakai promo code Mike10, korang akan dapat 0% discount. Okay? So, moving on to the next one. Kita ada Flow SI Aerodynamic Acik. Tangan Acik tu, boleh, kalau boleh jual, aku rasa berjuta harga dia. Sebab dia ni boleh craftkan benda, boleh modifykan benda macam mana sekalipun. Contoh, ni motor, aku baru ambil 2 motor biji. Murah ke, kau pergi Shopee Pay. So motor ni rantai putus. Rantai putus. Aku tak risau, aku tak takut. Sebab apa? Sebab aku ada Acik. Acik datang, boleh buat ni. Dia datang, dia adjustkan. Ni pernah rantai putus, ni pun rantai putus. Biasalah yang budak-budak panas, dia really ganas orang nak cakap. So, bila kita ada Acik boleh settlekan segala-gala benda yang kita nak modifykan. Sama dah juga dekat Nissan Skyline R32 ni. Jadi, itulah dia. Nissan Skyline R32 ni aku buat ni memang purely untuk cantik, untuk ikut cita rasa aku sebagai budak kecil dulu yang minat dengan R32 sangat. Tapi, jangan risau. Untuk haters kat luar sana, jangan risau. Kita akan make it back into its own form. Bila kita pun tak tahu, tunggu bila kita buat. Next look lagi gempak for sure. Apa-apa pun, shout out kepada semua orang yang dah terlibat dengan kereta ni. Daripada setup kereta, last kali lupa nak cakap, ZQ Autoworks. Sebelum kau nak wrap, kau mesti kena hantar buat body kit, buat body part, buat body work. ZQ Autoworks adalah tempatnya. Aku hantar kereta aku semua pergi ZQ. Brother Cina Cita akan hook up dengan cara yang paling baik, harga yang paling cun, kerja yang paling berbaloi untuk korang semua. So, kereta ni hantar kat ZQ dulu. Pergi buat dekat Sunshine Motor, setting dia punya camber apa semua, dan hantar dekat Kache untuk buat wrap ni, settle cun-cun, handsome, cantik. So aku dengan proudly-nya bawa nama Astra untuk orang luar kat sana kenal dengan brand Astra Battery. So kereta ni kan, dia dah set up sini, dah sedap drift, bawa memang best, memang sedap. Kau tengoklah video yang diorang tunjuk ni, memang sedap. Aku cakap dengan kau, tak dinafikan, memang cun. Aku suka gila. So dari segi interior, dari segi belah dalam, belah enjin, standard lagi. Don't worry, standard lagi. Baru-baru ni aku ada lawan dengan Choi dekat event Motomaniac 2-step R32 versus R33. Kalah bro, kalah bukan sebab kalah. Aku kalah sebab aku nak bagi chance kat dia, nak naikkan nama dia dekat Central ni kan. Tak apa, kita bagi. Tapi 3, 4, 5 Oktober standby, kita akan datang Penang bawa kereta ni dan kereta-kereta kita yang lain. Kereta ni akan rematch balik dengan Choi. Time tu aku dah set up baik punya. Aku pula yang akan naik atas bumbung buat sign ni. Standby. Okay? So,
itulah cerita dia tentang R32 ni. Banyak lagi vlog yang akan datang. Kita akan update dengan korang episode by episode. Apa-apa Roger. Ciao.